Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan perkhidmatan khas KTM Komuter secara intensif selama 24 jam bermula 30 Januari hingga 2 Februari 2026 sempena perayaan Thaipusam. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok berkata perkhidmatan khas itu akan beroperasi selama 4 hari 3 malam dengan keseluruhan 609 perjalanan train berbanding 494 perjalanan pada tahun lalu. Menurutnya, sebanyak 216 perjalanan train tambahan disediakan ke Batu Cave dengan kekerapan setiap 1 jam melibatkan laluan utama Pulau Sebang, Batu Cave serta Pelabuhan Kelang, Tanjung Malip. Ujarnya penumpang perkhidmatan komuter di Lembah Kelang bakal menikmati tambang percuma selama 2 hari bermula 31 Januari hingga 1 Februari depan. Tambahnya lagi, KTMB turut mengunjurkan seramai 535,000 penumpang akan menggunakan perkhidmatan KTM Komuter sepanjang tempoh perayaan dengan kapasiti penuh mencecah 700,000 penumpang melibatkan 22 set train serta 4 set train sedia siaga.